button untuk volume dia. Okay, ni slowkan. Ni slow lagi. Ni kuatkan balik. Ni paling kuat. So dia ada 3 level volume saja. Dia ada 3 level volume. Dia ada paling perlahan, sederhana and paling kuat. Okay, jom kita doa yang kedua pula. Okay, untuk doa kedua ni doa belajar. Untuk sweeping mode ni dia punya first kali ialah doa tidur. Dia punya play yang pertama ni ialah doa tidur. Lepas tu dia ada Allah ya Allah sampailah ke doa ibu bapa. Kat sini dia ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5 11 ada lebih kurang 11 untuk sweeping mode ni. So yang ni dia continuous kau tak payah nak next, kau tak payah tekan button untuk kau next kan. Dia akan straight play sampai ke doa ibu bapa. Okay, jom kita dengar button Alif Ba Ta pula. Untuk jenis Alif Ba Ta pula, dia agak sesuai untuk bagi kanak-kanak lah, sebab dia baru peringkat permulaan seperti Alif Ba Ta, azan, Allahu ya Allah, sampailah ya Zal Jalal. Dia memudahkan untuk kanak-kanak untuk menghafal, untuk mengingat. Kalau kau tengok sini pun untuk button first kali dia akan play Alif Ba Ta kan. Kalau kau dengar ni Alif Ba Ta ni pun dia buat dalam bentuk lagu.
Remote ni sebenarnya Dia punya alunan dia kan, bagi aku lah dia start dengan slow tau. So kalau kau play ni, aku rasa memang anak kau memang sangat-sangat senang tidur, sebab dia punya alunan dia sangat-sangat lembut, berdayu. So dia akan membuatkan kau punya bayi ataupun kau punya anak mudah untuk tidur. Macam kita pun nak bagi tidur anak pun dalam buai kita akan pasang. Sebab aku sendiri pun sebenarnya aku dah ada dalam benda ni, and just ni aku buat re-unboxing kat korang semua. Even bila anak aku nak tidur, aku akan letak ZK Pillow ni, and aku akan onkan button CP mode untuk dia dengar. Kat sini sebenarnya button CP mode ni kalau aku play lah, dia macam button dia sendiri dah beritahu CP mode. So memang anak kau cepat and mudah nak tidur, sebab dia punya alunan dia memang berdayu. Bagi aku dia agak sesuai lah untuk bayi atau kanak-kanak. Dia tak terlampau keras dia punya sound dia tu. Lagi satu dia punya kelebihan lah, dia bukannya antara tak kisahlah zikir pillow ke, gitar pillow ke, Quran pillow ke, dia punya kelebihan ni kalau kita pergi travel ke dalam kereta ke, kita boleh bawa bantal ni untuk letak dalam kasut baby. Bagi aku memang sangat mudah lah kau nak bawa ke mana-mana. Dia punya size pun tak besar sangat just nice lah. Kalau kau tahu size ni tak ada masalah. Kau nak letak dalam kereta kau, nak letak atas kasut ke, kau boleh bawa ke mana-mana. Itu saja aku nak sampaikan. Okay, aku rasa untuk